90% buat kesilapan yang sama bila dapat bonus. Kalau kita tengok sekarang ni, musim bonus, penjawat awam dapat bonus, GLC dapat bonus, syarikat swasta pun dapat bonus. Pernah tak tuan-puan perasan, ramai orang yang dapat bonus tapi simpanan masih kosong. Bila dapat bonus ni, kita rasa macam dapat rezeki lebih. Duit dah runtuh, jadi shopping sikit, makan sikit, belanja sikit. Lama-lama bonus tu pun habis. Sebab tu pakar kewangan selalu pesan alihkan sekurang-kurangnya 10% daripada bonus kepada simpanan emas. Contoh, kalau tuan-puan dapat bonus RM10,000, alihkan 10% cuma RM1,000. Dengan harga emas sekitar RM700 segram, RM1,000 tuan-puan akan dapat dalam 1.4 gram emas. Sekurang-kurangnya setiap tahun, bonus tu kita dah tukarkan kepada aset. Bukannya habis dibelanjakan macam tu sahaja. Bonus boleh habis dalam masa seminggu, tapi emas boleh bertahan bertahun-tahun lamanya. Jadi jika tuan-puan ingin tukarkan sebahagian bonus kepada simpanan emas, boleh terus saja klik link di bio atau isi beg biru dekat bawah. Nanti Fad akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya. Teruskan follow Fad untuk dapatkan lebih banyak ilmu simpanan emas dan juga kewangan. Semoga bermanfaat.